permainan di peringkat penganjur tu macam tu. Bila dia menganjur, dia mengharaplah dia menang. Macam itulah. Itulah yang tak syoknya. Bismillah, 16-15. Come on, Ijat. Come on. Satu servis putawan mengambilnya. Ini satu tarikan ke arah badan lagi. Oh, blocking masa ni makan, guys. Alhamdulillah. Tie break. Woohoo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Penghujung-penghujung ni baru kena sebiji blocking. Thailand pun tak dijemput. Alhamdulillah, kita menang second set. Tie break di bawah. Challenge net lagi. Sajalah pula challenge net. Mbak pengadil pun aku lempang kan siap ni nak challenge apa. Aduh. Bahal betul lah. Alamak, Ustaz Yaakob Yusra pun tengah tengok. Challenge net ni. Tapi satu benda yang saya tak gemar untuk Istaf World Cup kali ni ialah ITO yang pegang board ni kan. Saya kesian tengok dia orang ni dah macam pokok pisang saya tengok daripada hari pertama lagi bila challenge apa semua dia kena duduk tersigat macam tu. Aduh. Sebenarnya tak payah benda tu, tak praktikal lah kan. Pengadil lapar. Ui, saya lapar. Dia kata tu kan. Kesian kan saya. Macam tu lah. Set ketiga apa? Boleh bagi time 5-0. Jangan macam tu. Kita kena realistik juga kan? Jangan kali 5-0. 15 negatif 4 je kita bagi dia nanti. Not over. Nampak? Jadi yang over tadi siapa? You Thailand Baik. Nampaknya saya menjangkakan Tawisak Tongsai akan melakukan warming up sebentar nanti. Betul, pakai teknologi sudah kan. Tak payahlah nak kena pegang macam tu. Tahulah nak claim OT kan. Janganlah kan. Bang Mohsen, bazar mana petang ni? Saya ni dalam sejarah bulan Ramadan, saya antara orang tak gemar sangat nak pergi bazar. Saya ni suka masak sendirilah. Gambar pula resepi Carrot Aming sekarang dah banyak kan. Baik saya masak je kan. Macam tu lah. Dekat mana tadi aku nak komen laju pula. Dekat India, makanan apa yang popular? Oi, sini, sana punya makanan betul lah saya cakap sama you. Itu biryani ada, kambing ada, ayam goreng ada. Sudah lah. Tapi sini lagi sudah itu tangan dalam masuk. Itu tangan dalam masuk itu goy. Hoi. Satu kali taruh itu pinggan kari oi, baiklah itu betul lah. Nanti kita sampai jangan, rumah saya kecil. Rumah saya ni kalau duduk masuk lebih 2 orang roboh tau. Ustaz Yaakob bila turun SP lagi? Alamak, bulan puasa ni saya tak ada bergerak ke sana lah Ustaz. Bulan puasa ni saya banyak bertindak di belah sini aja. Macam tu. Selalu nampak abang kat masjid. Alhamdulillah, saya baiklah. Ada orang kata saya selalu nampak saya kat masjid kan. Alhamdulillah, lega aku. Tiba kalau tu, bang selalu nampak abang kat karaoke tu. Oi, lega seriau kita kan. Bang, kopok habis dah ni. Nak buat asam pedas. Alamak. Macam kan. Macam mana Wan Kurma boleh main? Wan Kurma pun ada main. Mana ada Wan Kurma tak ada dalam ni. Jangan dia semalam collect tau. Dah 1,000 orang masuk, mesti tengah mengharapkan Malaysia insyaAllah. Kita harapkan macam itulah. Bang, India buka puasa pukul berapa? Dia bergantung kepada azan maghrib dia. Macam gitu. Kan? Korang kalau bagi peluang komen macam-macam masuk Memang Ustaz Yaakob memang akan buat game Madat nanti insyaAllah. Kita tunggu lepas raya. Okeylah, kita sambunglah kan. Tengok berbual aja kita ni InsyaAllah guys, kita doakan sama-sama Malaysia menang bagi tie break ini. Servis daripada Aidil Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Sap. Cari putawan sopa lagi.
Paling tinggi. Blocking lambat sikit. Oi, betul dah tu kedudukan. Aduh. Bang, tolong jadi pengulas kedai saya. PM tepi lah. PM tepi. Oh, hari ni birthday Brother Fudin nanti saya wish dia. Grup panjang apa pula tu? 1-0 Thailand di depan. Servis ini akan menuju ke arah Aizat Nordin. Oh, bukan Aidil rupanya. Tiang pula dicari. Sop. Oh, nasib baik pukulan itu. Berikan mata. Jangan lupa Yusof Tayyub, bang. Yusof Tayyub. Itu kan. Wah, pukulan yang tak dapat diambil. Yusof Tayyub. Itu kan. Servis kandas yang mengecewakan. Macam tu kan. 1 sama. Come on, Aizat Nordin. Carilah pula si Racan tu. Oi, bunda dia ambil putawan. Tak jadi drop tu. Oh, putawan. Itulah kali pertama putawan alihkan bola ke sasaran 7